Oh, banyak dah pulau kita duk cerita kan. Hari ni nak cerita kat hampa tentang Pulau Penarak. Pulau Penarak ni, kampung Penarak tu lah. Kampung Penarak orang duk panggil juga Pantai Penarak. Sebuah kawasan perkampungan nelayan yang tenang di tenggara Pulau Langkawi. Dekat sangat dengan Pekan Kuoh. Kalau sebut Pantai Penarak ni memang orang kenal lah. Sebabnya Pantai Penarak ni terkenal dengan pemandangan laut yang indah, suasana kampung nelayan yang asli dan juga makanan laut dia segar. Di kampung Penarak ni ada jeti nelayan Penarak. Jeti nelayan Penarak ni lah hub utama bagi nelayan tempatan untuk menurunkan hasil laut segar mereka. Kat situ lah mereka mendaratkan ikan hasil laut mereka ni. Kat jeti Penarak ni lah kita boleh tengok cara hidup masyarakat nelayan di sini. Pantai Penarak dipanggil juga Hujung Penarak. Kawasan rekreasi yang agak tersembunyi dengan pemandangan batuan bukit. Bukit ni orang kampung Kok Lerah ni panggil Bukit Batu Anjing. Kalau dari segi aktiviti pula, kemudahan nak sewa bot untuk aktiviti island hopping pun ada, mengai pun ada, ataupun nak naik jet ski kat kawasan ni. Lokasi Hujung Penarak ni strategik nak abang kat hampa. Mana doknya dalam 5 minit je kalau kita bawa kereta dari jeti Kuoh tu. Tak pun dari Dataran Lang. Satu lagi kalau hampa nak cari makanan laut, masakan yang berasaskan makanan laut ni, Penarak lah lokasi dia. Langkawi Permata Kedah.